Auto menabung emas, auto kaya setiap bulan. Kalaulah setiap bulan masih kena buat keputusan sama ada nak menabung ataupun tidak. Hakikatnya kan, tabungan tak ke mana pun. Kaya bukan hasil satu keputusan besar, tidak. Tapi hasil buat perkara betul berulang kali sampai jadi tabiat. Shift, tengok sampai habis. Kekayaan ni kan, kewangan datang bila kita buat perkara secara konsisten tanpa perlu kita fikir panjang. Bila dah jadi rutin, kita simpan secara automatik. Betul tak? Begitu jugalah dengan simpanan emas ni. Ni macam ni. Auto menabung emas melalui gap auto debit. Untuk elak gagal konsisten kita, Public Gold dah sediakan kaedah gap auto debit. Setiap bulan, duit terus ditolak dari akaun bank dan ditukar kepada emas dalam akaun gap. Jadi tak perlu tunggu duit lebih pun. Tak perlu fikir dah nak top up every month ataupun tidak. Belum duit sampai ke tangan, dah bocor. Emas dah bertambah. Jadi inilah auto menabung. Bermaksud auto bina kekayaan sedikit demi sedikit, insya-Allah. Boleh mula serendah RM100 sebulan dan set tempoh 1 ataupun 5 tahun. Kalau nak berhenti, boleh, tak ada masalah. Boleh terminate bila-bila awak masa. Cuma RM1 je. Jadi saranan saya untuk hasil lebih ketara. Pertama, set je terus auto debit untuk 5 tahun. Alang-alang buat biar konsisten jangka panjang. Jadi yuran proses tetap sama je. Kedua, kalau mampulah kan, set je minimum RM200 sebulan. Selain emas bertambah, kita ada peluang untuk sertai lucky draw emas setiap bulan. Kenapa tabungan emas tak bertambah? Antara punca utama menabung manual dan tak konsisten. Ikut orang tanpa ada ilmu. Tunggu harga yang paling rendah, sibuk buy low, sell high. Macam saham. Fokus kita simpan emas, bukan kejar harga. Fokus kita tambah grade. Bila emas dijual dan ditukar kepada duit, kertas, aset mahal diturunkan jadi aset murah. Lepas tu duit habis dibelanjakan dan kitaran bermula semula. Checklist kaya dengan emas. Tabungan emas yang betul akan bantu bina simpanan 6 hingga 12 bulan gaji. Tambah aset yang jana pendapatan. Selesaikan hutang satu demi satu. Kalau menabung emas tapi harta tak bertambah dan hutang tak berkurang, itu tanda masih salah pendekatan. Alang-alang simpan emas, biarlah makin kaya dari bulan ke bulan. Jadi, jom saya bantu anda buka akaun emas percuma dan mulakan tabungan emas serendah RM100 sehari melalui akaun Gap Public Gold. Jadi untuk bermula, rujuk pin video saya tempat langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing cara yang terbaik untuk mula simpan emas. Jom kumpul emas satu.